la 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 Neymar Junior. Siapa pula ni? Sabar jap. Assalamualaikum bang. Abang buat apa bang kat sini bang? Saya tengah tunggu bas ni. Oh tunggu Eh, bas. Jap. sambil tu ada iklan kat belakang. Ada iklan bola lah. Oh ya, ni Roblox Plus bang iklan belakang ni. Aduh. Lah. Dia tahu-tahu je saya nak pergi ke World Cup ni. Kan. Sabar jap. Bang. Ngangkang saya. Abang kata abang tak Piala Dunia. Kan malam ni Brazil lawan Portugal. Abang sokong mana bang? Saya tengok baju saya lah. Saya kan sokong Tegar Ronaldo. So saya sokong Portugal lah. Jap. Bang, kenapa abang sokong Portugal ni? Saya Brazil lah. Kenapa abang sokong Portugal ni? Itu masalah awak ke masalah saya sekarang ni? Saya sokong Portugal sebab saya peminat Ronaldo. Mana boleh? Saya ni minat Neymar Junior. Kenapa abang sokong Portugal? Ronaldo tu tak ada apalah. Awak tahu tak, saya ni selepas saya lahir, saya tengok Ronaldo tu dah macam pemain bola paling nombor 1 di World Cup. Kamu tahu tak? Tak payahlah bang. Ini Neymar Junior lah. Skill Neymar Junior, skill Brazil ni luar biasa. Yang Ronaldo pun tak boleh buat bang. Aduh. Apalah. Kamu tahu tak, Portugal sekarang ni tengah on top. Kalau kamu nak tahu, Brazil tu bawa kaki Portugal je. Bang, jangan sambang besar. Sembang besar bang. Okey bang, macam ni lah. Sekarang ni pun dah malam. Apa kata abang tengok kita tengok sama-sama Piala Dunia. Siapa menang, Brazil ke Portugal malam ni? Boleh juga. Kalau aku menang, kita nak bagi apa kat dia bagi apa? Apa kata aku bagi kau bukan, kau kena bagi aku duit. Okey, tak apa macam ni. So jom kita pergi rumah aku dulu. Kita tengok Piala Dunia dekat rumah aku. Macam mana? Cun tak cun? Okey, cun. Okey, jom. Kau ni rumah aku dekat je. Jom jalan kaki je sampai dah. Apalah, patutlah Brazil miskin. Apa ni? Tak ada kereta. Habis tu kau naik bas buat apa? Aku kan orang pengangkutan rakyat dekat sini berkawan. So aku pakai pengangkutan bas yang ada sekarang. Kenapa kau tak ada kereta? Kata kau orang sedap tapi kau tak ada kereta. Aku ada kereta, cuma kereta aku rosak je. Aku rosak tadi tengah mekanik. Jangan cakap banyak ni. Yang penting Neymar Junior dekat atas aku. Dekat atas Portugal. Brazil pro. Apa Portugal newbie? Yelah, dalam mimpi kau lah. Sorry tu. Okey, tak apa. Kita tengok dulu. Selamat datang rumah aku. Ni lah rumah aku. Rumah orang kaya. Brazil kan kaya-kaya. Daripada Portugal, Ronaldo buat apa? Rumah dah kaya tapi kereta tak ada. Buat apa? Buat naik bas. Aku baru pindah lah. Dah. Jom kita masuk. Banyak cakap lah. Aduh. Cakap je lah tak ada kereta. Aduhai. Aku ni dekat Brazil sana 5 kereta tau. Macam. Alah, aku pun boleh cakap aku ada kereta 210 ke. Aku tahu. Aku ada kereta Ferrari banyak cakap. Dah duduk. Saya buka panggil TV bodyguard dulu. Buka TV dulu. Heaven TV. So, kita tengok macam ini Panda Comel buat apa aku nak tengok. Kenapa pula lah channel Panda Comel? Kita nak tengok World Cup, Panda Comel pula yang keluar. Mana channel World Cup. Okey, ni dia channel World Cup. So kita tengok dulu macam mana channel ni. Itu tau. Kau nampak Neymar Junior tengah main tak? Itu Neymar Junior tengah training tu. Kau serius lah? Iya. Aku yelah. Ronaldo tak ada training macam tu sebab apa? Ronaldo tu tak tertibai. Dia pun training pun cincai. Dia kalau aku punya Neymar ni, dia pro. Pandai nak training untuk jadi pro lagi. Macam
Aduhai, kau meremehkan Ronaldo lah. Jap, kau tengoklah Ronaldo ni 10 gol lah. Aku rasa prediction aku memang 10 gol. Tak 100%. payah. Tak payahlah. Aku ni, aduh, malas nak cakap. Okay, kita tengoklah Piala Dunia main sekarang ni. Okey, kita tengok João Pereira. Oh, it's a terrific header by Raul Meireles. Herring unnoticed towards the near post again from Raul Meireles. What a bright run. Weh, kau tengok tu. Weh, Brazil menang. Macam Portugal dah kalah ke tu? Macam. Aduhai, macam biasalah Brazil kan. Lepas masuk gua, lepas dia dah menang, dah riak lah. Alah, bagus sekali menang. Kau ni kan. Portugal dah banyak kali lah kalah dengan Brazil. Tahun ni pun dia kalah lagi. Dalam mimpi lah aku dengar, aku rasa Portugal berapa kali dah menang. Aku rasa baru Brazil 1 kali. Aduhai, beria betul lah kau ni. Sudahlah, baik aku pergi tidur. Ini kau nak tidur dekat rumah aku ke rumah kau ni? Dah malam ni. Aku tidur dulu kat rumah kau lah. Tidur rumah aku. Tapi jangan risaulah. Aku tidur dengan Neymar. Kau tidur dengan Portugal dekat dalam gua, okey? Dah, jom aku nak tidur dulu. Semak je layan dia. Aduhai, baru 1 kali je dah beria. Apalah. Ini kan Neymar Junior. Memanglah kena beria. Aduhai, ni bilik kau ke? Nanti aku hias jadi Portugal pula. Macam cantik je. Jangan. Bilik kau ni. Jangan. Ini bilik aku. Janganlah buat hias Portugal. Neymar tak apalah, Brazil kau tolong buat kan. Apa yang Brazilnya? Aku ni sokong Portugal. Takkan aku nak ambil Brazil pula. Brazil tu lemah. Masuk gua je sekali. Baik aku pergi tidur lah. Daripada layan kau. Daripada newbie. Dah aku tidur. Aduhai. Aduh, apa benda pula ni? Aku kat mana ni? Jap. Aku kat mana ni? Itu bukan ke? Oi, kau buat apa kat sini? Kau tinggal sini ke? Aku tengah mimpi ke? Aku tengah mimpi. Aku dekat mana ni? Kisah habis aku rasa aku pergi tidur tadi. Kau buat apa ni? Kau tarik aku gimana ni? Aku rasa tengah tidur. Masa tadi. Bila pula aku pun tengah khok tidur tadi, tiba-tiba ada kat sini. Apa dia? Kita kat mana ni? Kita ada kat mana? Bapa. Cuba tengok kat depan tu. Ada lapangan terbang pula. Lapangan bola. Kita kena buat apa ni? Ini tempat apa ni? Ini tempat kita. Ini bukan World Cup yang kita tengok semalam ke? Kita dah masuk dalam mimpi World Cup ke? Man. Tengok banyak betul penonton kat sini. Man. Kau tengok patung besar tu, Man. Tengok tu. Itu Messi kan? Itu aku tak nampak apa tu. Yang aku besar tak nampak. Tu. Yang aku nampak cuma Ronaldo je. Tak ada. Bukan kat situ. Sini. Tu. Oh ya Depan tu. Itu bukan Neymar Junior. Neymar Junior kan? Bukan. Bukan Ini Ronaldo itu bukan Ronaldo. Itu Neymar Junior. Bukan. Ni Ronaldo. Tengok tu jambat dia tu. Tengok tu rambut dia sama macam Ronaldo. Tak ada. Itu Neymar Junior. Kau ni pelik-pelik ah. Itu Neymar Junior lah geng. Apa yang juniornya? Betul-betul Ronaldo. Aduhai kau ni. Itulah tak tengok muka Ronaldo macam mana. Tiba-tiba kau claim macam Messi. Apa lah. Ronaldo kan newbie. Newbie kau cakap? Ya, betul. Kau tak. Baru je semalam menang dah beria. Aduhai. Apalah kau ni. Sudahlah. Sekali menang. Aku rasa mimpi ni nak ajak kita bermain bola ni. Sejom kita tengok kita boleh buat apa dalam mimpi ni. Jom Man. Boleh juga kita kalau boleh kita lawan juga ni. Man, aku malas nak tunjuk Man. Aku ada ni Man. Tengok ni Man. Tengok ni. Mana dia? Dia. Pam. Pelangi punya rainbow. Kau ada?
Aduhai, apa benda ni pelangi? Kau suka pelangi ke? Aku ada lagi. Barcelona. Aku lagi gempak lah kat aku. Aku Mana? malas je nak Mana? tunjuk. Tunjuk kat engkau. Tunjuk kat kau. Aku nak tengok kad engkau. Kau dapat apa je? Tunjuk dah. Mana? Tunjuk. Aduh. Sabar, jap lagi nanti aku dapat kad. Kau tunggu je. Sembang lah. Okey, apa kata kita tengok siapa yang boleh dapat legendary ataupun barang-barang baik, kad yang paling baik lah. Kita tengok, kita lawan. Macam. Okey, boleh. Kita kena tendang kat sini ni. Jom. Okey, okey, depan kita lagi tendang lah, depan lagi lah. Apa belakang? Dia dah tendang. Mana bola tu? Wih, dekat mana dia? Kita tengok. Jauh tak jauh dia pergi. Dia tengah berlari. Aku dapat yang kuning. Bapak apa ni? Apa ni? Tengok tu. Apa ni? Wih, ada lomba. No. Wih. Yeay. Aku dapat Garnacho. Let's go. Sorry lah. Aku malah nak belagak aku ada ni. Apa bunyi Musiala lah. Aduh. Aku nak pergi tendang dulu. Aku tak tendang lagi dari tadi ni. Tengok kau punya pasal. Jom aku tengok aku tendang Okay. Aku nak tengok kau tendang pula. Aku rasa kau dapat benda biasa je. Tengok aku dapat warna kuning. Hop. Sempurna. Let's go. Pop. Pop. Dapat sampai bulat tak? Aduh, tak sampai. Okay, keberuntungan. Dapat apa? Dapat. Warren apa dia ni? Tak. Kenapa ada tsunami? Lari. Weh. Tolong. Tsunami aku jaga weh. Gila. Let's go. Okay, dapat Warren Zaire Emery. Tengok ni, kad aku lagi tinggi lah. Tengok dapat pelangi lagi. Rainbow mana? Tunjuk sikit kau punya kad. Ni. Aduhai, aku tunjuk jap pergi Kau tunggu jap. Aku dapat pelangi ni. Kau tengok Kau tengok aku dapat pelangi ni. Okey, mana? Tunjukkan. Jom kita tengok dia sepak, okey? Jadi dia ambil ajar dulu. Bam. So let's go. Sikit lagi. Aduh, sikit lagi weh. Sikit lagi dah sampai bulat. Dia aku tak boleh nampak, geng. Kita tengok. Majlek. Lari. Aku dapat Maino. Okey, baiklah, boleh lah Maino. Asalkan warna kuning. Tengok. Aku dapat Maino. Tak payahlah doa. Aku punya. Mana? Yang ni. Aku punya lagi tinggi lah. Aduh, warna-warni senang je dapat pelangi. Aku nak letak dulu. Okey, kita letak kat sini. Aku pun nak tak sini. Okey, ini lawa tu. Kita claim dulu duit. So jom kita tengok je. Apa lagi yang kita boleh buat? Apa ni? Apa dia ni? Norma kecil, kekuatan. Okey. Boleh gym juga weh. Okey, kita gym dulu. 1 2. Ini gym. Ronaldo lah. 3 4 Sabar 5. Kita tunjuk dia, geng. Kita tunjuk dia kita nak beli apa, geng. 7 8 9. Aduh, 10. Kita beli yang Alhamdulillah. Kita beli yang paling mahal lah. Manjlet, tengok ni dulu, Manjlet. Okey, paling mahal lah. Aku nak tengok 1 2 3 4. Inilah baru orang angkat gym, angkat berat. Kau yang kecil buat apa? Orang kata bocah lah. Kau tahu tak ni 100 tau gym aku ni. Berat gila apa dia yang 100? Tak payahlah engkau ni. 100 kilo ni kau tahu tak? Aduh. Kau ni dah newbie je lah. Tak payah nak mengaku jadi pro player lah. Aduh, kau berlagak. Kau tunggu je aku tendang ni. Dia tendang. So aku pun nak tendang. Kita duduk sini. Okey. Sempurna. Okey. Aduh, tak sempurna. Sampai bulat, geng. Ui, dapat bulat. Aku dapat jauh yang gila. Bulat weh. Aku ke depan tu. Wih. Ui. Aku dapat Fernandes. Let's go. Aku dapat apa tadi? Aku tak sempat baca. Wih, tsunami belakang kau. Tolong. Manjlet depan aku, Manjlet. Okey, kita sabar. Kita buka sekali
Okay, Mazlek. So, jom. Okay, dalam Ha. kiraan... Sekejap, kita tutup lekat dulu. Okay. Okay, kita tutup dulu. Okay, Man. No. 1, 2, 2, 3. Hop. 2. Mana kad aku? Wow, aku dapat Fernan dia. Kau tengok kekuatan aku. Kau lagi tinggi 84. Tapi tengok aku 84. Engkau 77 je. Lemah lah. Tengok aku 751 second kalau aku dapat duit ni. 1 persaat. Ini tak. Engkau ada tak? Tak Aku boleh, lagi tak. tinggi lah. Okay, tak apa-apa. Kita tengok lagi. Aduh. Aku lagi tinggi lah. Engkau tu noob je. Tak payahlah. Aduh. Sabar kita angkat dulu, geng. Kita angkat dulu. 1. Lemah. 2. Alah, necessary juga. 3. Aku ni berat 1 kilo, dia tu 20 je pun. Aku ni 100 kilogram. Aduh. Sembang lagi dia, geng. 5. Okay, dah cukup. 6. Apa lagi yang boleh dibeli, geng? 8. 9. Cepatan? 10. Oh, kita boleh Okay. upgrade kecepatan lari tu. Serius lah. Wah, gempak tu. Alah, Oh, ya. emas. Macam mana nak upgrade? Tak boleh upgrade. Kena buat apa dulu? Sebelum Tak boleh. Oish. Apa macam ni Weh, awak tak boleh gempak upgrade? ni. Mazlek, kau kat Tengok mana? jap. Aku ada dekat tempat gacha. Weh, macam mana nak ambil ni? Keep playing to the unlock this reward. Wish. Kita boleh gacha lagi. Aku tak main gacha. Sekarang ni aku lag ke macam mana ni? Aku lag ke macam Kau mana yang ni? lag. Betul, kau yang lag tu. Kau yang lag. Kau tengah angkat Aduh. barbel kan? Kau tengah angkat barbel kan? Aku tengah angkat barbel sebelah kau je ni. Tengok tu. Tua. Aku tengah Tidak. aku tak lag lah kiranya ni. Aku lag ke? Okay, tak lag dah. Cuba gerak. Aku rasa kau tak lag dah. Kau dah tak lag dah. Tak lag dah. Tapi aku yang tak boleh angkat barbel ni. Kenapa? Alamak.